Di tengah-tengah daerah Temerloh, Pahang, berdiri sebuah struktur yang bukan lagi sekadar laluan, tetapi tinggalan sejarah yang penuh makna. Inilah Jambatan Putus. Suatu ketika dahulu, jambatan ini menjadi nadi penghubung utama, merentasi Sungai Pahang, sungai terpanjang di semenanjung Malaysia. Ia menghubungkan kehidupan dari urusan harian, ekonomi tempatan, hinggalah perjalanan masyarakat setempat. Namun, segalanya berubah apabila sebahagian struktur jambatan ini runtuh, meninggalkan kesan yang mendalam kepada penduduk sekitar. Sejak itu, ia dikenali sebagai Jambatan Putus, satu nama yang membawa bersama kisah masa lalu. Hari ini, walaupun tidak lagi berfungsi seperti dahulu, jambatan ini tetap berdiri sebagai simbol ketahanan dan kenangan. Kawasannya kini menjadi tempat persinggahan bagi mereka yang mencari ketenangan atau sekadar ingin menghayati keindahan Sungai Pahang. Dalam diam, Jambatan Putus terus bercerita tentang masa, kehilangan dan perubahan. Dari sebuah penghubung kehidupan menjadi sebuah monumen sejarah, Jambatan Putus Temerloh, kisah yang tidak pernah hilang di telan zaman.